Tan ten 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 ten. Panjang tu. Kau tengok berapa minit tu. Panjang tu. Hari Raya dengan Tahun Baru, Hari Raya dengan Merdeka. Tiga kali kita main benda. Ini lagi. Jadi kalau aku tahu dia ada tahun baru, aku akan pergi sebelum malam tahun baru. Aku pergi jalan. Boleh tengok bunga api tau, tapi rugilah. Kita dah pergi, rugilah. Kalau tidak kita boleh tengok bunga api tau. Kat sini apa nampak? Memang tak nampak. Kalau aku tahu deh, aku dah lama aku pergi tau. Sebelum tahun baru. Kita tempah lah 2 hari 1 malam dah. Untuk nak tengok bunga api je. Kalau aku tahu dah lama aku pergi ya. Boleh tengok bunga api tu kat situ. Tu dah terlepas. Mana tahu merompit senyap je. Tak polis ni datang. Lihat lagi lah tu. Dengar tak bunyi? Kadang-kadang tak beli api dengar bunyi. Mak motor. Selamat tahun baru. Yeay. 2026. Umur pun dah meningkat. Semua umur dah meningkat dah. Sophia dah tingkatan 1. 12 tahun je. 12 tahun.
Patut 13 kan? 20 umur 12 lagi. Adik dia cepat dah berubah. Sophia, Aulia dia dah 3 dah. Jam 4 je. Jam 4. Haji dia jar apa? 5 je. 5. Dia 3 je. 3 kan 5. Adik dia jam 4 je. Apa? Yelah. Betul lah. Oh, dia dah 3. Tahun baru 2026. Yahoo. Ini berapa umur? Saya Mak Rempit dah berbunyi tadi. Motor ni dengar tak? Di sebelah mana? Di sebelah tempat bilik api tu. Diorang kan biliknya menghadap sana, timur laut. Jadi dengar bunyi motor. Bila nanti aku ingat bilik cucu asal mesti dekat ni, dekat sana. Kita biliknya menghadap barat laut, dia timur laut. Kalau timur laut orang boleh dengar bunyi bising, bunyi mak rempit. Mak rempit pun dah boleh bising lah. Tadi aku dengar dah datang tu tadi. Ni budak-budak gemuk pun ada juga. Dia tadi main motor. Dia bawa dengan pesawat lagi tu. Kau dah hari datang surau baik kau. Baik kau jadi imam ke atau kau jadi bilal. Kau dah hari-hari datang. Tapi masa aku tak ada datang, budak gemuk datang je. Sebetul-betul ni. Dia datang tak? Maknanya betul lah. Sepatutnya jadi Bilal azan. Biar ada kapok. Kenapa meeting tak habis? Aku juga kena habiskan. Ni minyak pedas sikit kan? Mi goreng sana cili api je buat. Mi goreng cili api terbaik lah orang. Sedap tau dia masak. Mamak masak.
ada 2 perempuan lah, saya batuk-batuk ni. Dua orang ada batuk-batuk kan. So diorang sakit lah tu maksudnya. Paru-paru dia berair. Satu lagi peti bunyi. Kelakon. Kalau ada peti ke apa ke, aku tak payah buat operasi. Dia ada kena azab dengan peti. Sekejap lagi bersama ni. Sekejap lagi. Hari Jumaat dia dah pergi apa, balai polis bayar saman. Semua lah mak-mak kian tu beramai-ramai. Dia pukul 9 sampai dah pukul 12. Berapa jam? 4 jam. Nak tak nak kena bayar pun. Saman. Saman apa lagi? Rapid lah. Tahun baru dah ada saman dah. Nak pakai apa tu? Ha? Pakai apa tu?